Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan pada tengah hari ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan Kompleks Bantaki kerana telah terpilih untuk mewakili negeri Terengganu ke anugerah Pusat Sumber Peringkat Kebangsaan pada tahun 2016. Ini merupakan satu kejayaan kepada Pusat Sumber ini kerana akan meneruskan jejak-jejak juara daripada Terengganu sebelum ini, dan saya meletakkan harapan yang tinggi apabila saya berada di sini. Pagi tadi saya telah melihat banyak elemen-elemen yang membolehkan Pusat Sumber ini muncul sebagai Johan, insyaAllah. Dan saya mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan selamat maju jaya dan bawa balik juara ke bumi hitam putih Terengganu. Saya mengharapkan supaya PSS Alina Zakaria akan meningkatkan kejuaraan anugerah Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan di bumi hitam putih Terengganu tahun 2016.